Kalau tak sama nak macam mana? Sama kan lah. Macam kita settle pecahan. So, contohnya macam ini. Kalau kita tengokkan sekarang ni, dia kata AB adalah 2, 3. Susun. AB adalah 2, nisbah 3. Seterusnya, BC adalah 4, nisbah 5. Susun. 4, nisbah 5. Alamak, yang bertindih ni belum sama lah dek. Macam mana? Kita kena samakan. So, 4 tak boleh nak jadi 3. 3 pun tak boleh nak jadi 4. Maka kita darab silang lah. Maksudnya 3 ni kena darabkan dengan 4. 4 ni kena darabkan dengan 3 supaya dua-dua boleh jadi 12. Dan syaratnya kalau yang ini kena darabkan dengan 4, satu level dia semua kena darabkan dengan 4. So 2 pun kena darabkan juga dengan 4. Kalau 4 ni kena darabkan dengan 3, satu level dia semua kena darabkan dengan 3. Maksudnya 5 pun kena darabkan dengan 3. So nanti semua akan jadi apa tu? Tengok buat satu-satu, tengok satu-satu. Jangan gelujuh tau. Kita tengokkan kat sini. 2 darabkan dengan 4 dapat 8. Nisbah 3 darab 4 dapat 12. 4 darab 3 dapat 12 juga. Nisbah 5 darab 3 dapat 15. So, bila dia dah sama, yang bertindan tu, yang ni kan. Yang bertindih ni dah sama, 12 dengan 12. Jadi, kita just turunkan sahajalah semua nilai ke bawah sana tu. 8 sahaja. 12 dah sama, boleh turunkan. 15 sahaja. And this will be our final answer. Settle.